told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni lain sikit. Sebab apa? Kita akan buat konten untuk seorang introvert. Aku kadang-kadang kan ada time-time yang aku macam introvert sikit kan. Macam kalau boleh macam tak nak jumpa orang Macam kalau boleh macam nak buat semua benda hal nak buat sendiri lah. Nak buat hal sendiri senang cerita kan. Takut apa orang cakap jadi tak tahulah, ada benda yang macam kau rasa macam tenaga kau akan berkurangan kalau jumpa orang. Adalah momen-momen yang macam tu akan berlaku setiap bukanlah setiap hari, tapi macam sesekali dia akan muncul macam tu lah. Mungkin sebab kerja aku pun memang kerja aku kena jumpa orang almost every day. Jadi kalau boleh ada hari yang aku nak untuk diri sendiri juga, seorang-seorang macam tu kan. So hari ni aku nak pergi main pickleball sebenarnya. Bukan ada pedal lah, aku dah beli pedal tau. Mahal rupanya menatang pedal tu. Tu pun aku jumpa yang, so aku pergi beli dekat Decathlon je lah. Aku malas lah nak order apa semua sebab aku dah pernah order hari tu. Lepas tu pedal yang sampai tu memang papan plywood, betul tak? Murah gila lah. So aku pergilah dekat pedal pop pula dah. Aku pergilah dekat Decathlon. Aku nak pergi cari sendiri tu. Aku macam malas nak beli barang online ni. Sebab kadang bila dah sampai baru kita tahu macam mana rupa bentuk dia dan dia punya kualiti kan. So aku pergi Decathlon, aku pergi beli je terus kat situ. Aku beli yang 199 tu sekali dengan dia punya pedal punya bag ni. Sekali dengan pedal punya pad, dia punya bag ni. So senang sikit nak simpan kan. So sekarang aku nak pergi main pickleball. Tapi sebab aku seorang-seorang, jadi macam mana aku nak main kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita akan tengok macam mana untuk main pickleball seorang-seorang. Aku akan bawa korang sekali. Jadi tak adalah aku seorang-seorang sangat kan. At least kalau macam ada 5 orang tengah tengok, kita berlima. Okay? Kalau ada 10 orang, kita 10 orang. Dia macam lawak agak lah. Kau nak main pickleball tapi kau introvert. Macam mana tu? So, tapi tak apa, kita drive dulu. Apa-apa pun aku drive dulu. Sekejap lagi aku sampai record kalau dah sampai kat situ. Nice ni. After flashing on with 15 seconds, he will start shooting ball lah. Oh, okay. And this one So off. tekan that on for 15 seconds and then and this one off. Okay. You want the machine stop, you can off this one, oscillate like this. Okay. You move left and right. If you don't want, you off this one, you just straight. In the middle. Yeah, and this one up and down is control for the angle. Okay. Higher or lower. Alright. Speed is control the ball speed. Higher speed, faster and longer shoot. For now is normal. Okay. And this one spin, we got top spin and back spin, also normal lah. And feet is control the ball, like you wanna come out here faster. Not the ball speed, is the machine. The duration between balls. Okay. So one ball and then the next ball is so very fast lah. Yes. Okay. Oh, staff dia siap bagi stand lagi. Sebab cakap dia nak record video boleh tak? Cakap boleh. Weh, tak bawa tripod tak apa. Jangan risau, dia ada sediakan tripod. So kita boleh record kat sini. So kita boleh guna ni. Dan aku rasa boleh sewa pedal juga. Sebab aku bawa sendiri, tak sewa. So kita just handle kat sini lah. 15 second. Okay, tadi yang tengah kan, ni dia bagi kiri kanan. Cantik lah, nampak selesa. Kat sini aku seorang je. Ambil air dulu. Sebab aku tadi dah bawa air botol, terus tertinggal. So beli air je. Tapi dia cakap tak payah beli, buat review. So okay, so beli air mineral. So ada portion dah kat air ni. Cantik. Nampak?
Lepas tu dia ada pedal punya sewa juga. Sewa pedal RM5, murah kan. Macam tempat lain pun RM5 lah, standard lah, lebih kurang RM5. So rasa sebab tak ada orang kat sini. Ada aircon kan. Lepas tu toilet ada. Toilet ada, ni ada fitting room untuk nak tukar baju apa. So ada 4 quad kat sini. Tapi dia punya size quad adalah quarter lah. Sebab macam kita latih seorang-seorang kan. Kalau quad penuh kan 2 ni lah kiranya kan. 2 quad lah. Ini quarter lah, separuh. Suku. Dia punya fitting room, toilet, semua ada. Oh, ni punya tempat lepak. Right. Okay. Jom. Barai gila Aku susul tak rasa kaki padahal sejam lagi. Power lah main berjam-jam. Ni dia punya ni. Kalau tak tahu kat mana, dia dekat sebelah Speed Mart, maintenance Speed Mart ni. So ada tangga naik ke atas, tingkat atas. Ada 4 quad.